Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi mastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi di jawatan kuasa surau muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bincangkan isu-isu ummah. Seperti yang Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah berbanding terbunuhnya seorang muslim. Jadi darah dan nyawa umat Islam itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Bahkan Nabi tak sebut hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah berbanding terbunuhnya seorang Palestin. Nabi sebut seorang Muslim. Ini menunjukkan seorang yang terbunuh, seorang yang dibunuh di Palestin, darah dan nyawanya sama nilainya dengan seorang umat Islam yang dibunuh di Iraq. Seorang umat Islam yang dibunuh di Palestin sama nilai darah dan nyawanya dengan yang dibunuh di Syria. Tidak ada beza. Namun malangnya ramai umat Islam yang hanya peduli isu Palestin dan tidak kisah dengan darah dan nyawa umat Islam yang ditumpahkan di tempat lain. Baru-baru ni tular tentang Sudan, apa yang berlaku di Sudan. Kalau tuan-tuan buka dalam channel Telegram kami ni, Satu Ummah, tuan-tuan type tentang RSF umpamanya, tuan-tuan akan temui bahawa kita dah bercakap tentang Sudan seawal 2023 lagi. Krisis di Sudan 2 tahun lebih dah kita bercakap. Tapi oleh kerana ramai orang yang dia tak kisah tentang apa yang berlaku di Sudan, puluhan ribu umat Islam dibunuh di sana. Jadi kita mengajak umat Islam untuk peduli darah dan nyawa saudaranya yang dibunuh, yang dizalimi di mana saja mereka berada. Dan kalau tuan-tuan ikuti kuliah saya daripada awal, saya dah sebut bahawa Afrika Selatan adalah puppet yang digunakan dalam sistem yang kufar design untuk melemahkan umat Islam. Kalau tuan-tuan ingat lagi, yang saya sebut tentang Afrika Selatan bawa kes Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. So masa tu satu dunia memberikan tumpuan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Hari ini apa bincang, esok apa bincang, dan sebahagian besarnya melupakan apa yang sebenarnya sedang berlaku di Gaza. Jadi saya sebut Afrika Selatan hanya digunakan dalam sistem ini. Baru-baru ni saya ada share beberapa hari lepas, pelapor khas PBB Francisca Albanese, dia dedahkan bahawa lebih daripada 60 buah negara terlibat secara langsung atau tidak langsung genosid Israel terhadap rakyat Gaza. Maksudnya yang kita nampak Amerika yang bantu Israel, tapi pelapor ini menyatakan bahawa lebih daripada 60 buah negara secara langsung atau tidak langsung membantu Israel dalam genosid di Gaza. Lebih 60 buah negara. Dan yang menariknya, Afrika Selatan yang sering ditonjolkan sebagai suara keadilan dalam masyarakat dunia juga disebut kerana menjadi pembekal arang batu utama kepada Israel. Saya dah sebut dah.
Ya. Afrika Selatan adalah pembekal arang batu utama kepada Israel. Begitu juga di Sudan, ini menurut laporan AJ Plus, dia sebut yang turut membantu pengganas RSF dalam membunuh khususnya umat Islam di Sudan adalah tentera bayaran asing dari Colombia, dari El Salvador, dari Rusia, dan dari Afrika Selatan. Di samping tu, RSF ni juga dibantu oleh UAE. UAE ni, kalau kita tengok dalam konflik yang berlaku di negara Arab, kebanyakannya UAE ada di belakangnya. Di Sudan, mereka bantu pengganas RSF. Di Libya, mereka bantu pengganas Haftar, pemberontak Haftar. Di Syria dulu, mereka bantu rejim Syiah Bashar Assad. Baik. Tuan-tuan, hari ini kita akan sambung kembali tentang axis of resistance. Axis of resistance ni saya dah sebut dalam kuliah yang lepas. Dianggotai oleh negara-negara Syiah dan militan-militan Syiah. Kalau ada orang yang menyebut tentang Hamas juga termasuk axis of resistance, itu saya telah jawab dalam kuliah ataupun video yang lepas. Tapi bila kita sentuh, kita usik axis of resistance ni, nanti ada pula orang yang bercakap tentang geopolitik marah. Dia tak boleh sentuh Syiah, tak boleh sentuh Iran. Oh, marah dia. Dan lebih malang lagi, dia membodohkan orang lain. Minta maaf lah. Dia membodohkan orang lain yang tak setuju dengan axis of resistance ni. Saya nak sebut tuan-tuan, yang mahir dalam geopolitik ni bukan dia seorang je. So tak perlulah membodohkan orang lain. Sebab tu saya selalu sebut tokoh-tokoh, beberapa orang tokoh Arab yang mereka bukan sahaja pakar dalam geopolitik, mereka juga pakar dalam sejarah Islam, mereka juga pakar dalam ilmu syariah. Contohnya Dr. Jihad Turbani, Dr. Raghib Sarjani, Dr. Tariq Suwaidan, Dr. Ali Sha'labi, kemudian Dr. Iyab Kunaibi. Ini antara tokoh-tokoh yang hebat dalam geopolitik. Mereka hebat juga dalam sejarah Islam dan mereka hebat juga dalam ilmu syariah. Jadi mereka blend sekali baru cakap tentang geopolitik. Baik. Apa ruginya umat Islam dengan adanya axis of resistance ni? Sebab ada orang yang cakap geopolitik, dia suruh sokong axis of resistance ni. Tapi tuan-tuan, sebenarnya umat Islam sangat rugi dengan menyokong axis of resistance. Kerana apabila puak-puak Syiah ini membunuh secara besar-besaran ratusan ribu Syiah yang diketuai oleh Iran melalui proksi militannya di Iraq, di Syria, di Lebanon, di Yaman dan pelbagai negara, apabila mereka bunuh ratusan ribu umat Islam Sunni di Syria, maka orang tak kisah. Yang penting kita sokong axis of resistance. Orang jadi tak kisah, sedangkan ratusan ribu puak Syiah bunuh Sunni di Syria. Apabila puak Syiah bunuh ratusan ribu umat Islam Sunni di Iraq, orang jadi tak kisah. Yang penting kita sokong axis of resistance. Kononnya Iran menentang Israel. Begitu juga apabila pemusnahan kawasan-kawasan Sunni, contohnya Aleppo, Idlib, Homs, Hama di Syria, di Iraq, Mosul, Fallujah dan berbagai bandar lagi yang dimusnahkan oleh rejim Syiah. Orang jadi tak kisah. Yang penting Iran sokong Palestin. Kita perlu sokong axis of resistance.
So dengan menyokong axis of resistance ni, dia mati perasaan, mati hati di dalam merasai bagaimana umat Islam ratusan ribu, kalau campur lebih sejuta yang dibunuh oleh puak Syiah ni. Dia mati rasa hanya kerana sokong axis of resistance ni. Sedangkan kita dah sebut, Nabi kata dalam hadis An-Nasa'i, Nabi kata la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah berbanding terbunuhnya seorang muslim. Nabi tak sebut hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah berbanding terbunuhnya seorang Palestin. Nabi tak sebut begitu. Ini bermakna darah dan nyawa umat Islam itu sama nilai. Jangan hanya peduli isu Palestin, tapi tak kisah ratusan ribu yang Syiah bunuh di Syria dan ratusan ribu yang Syiah bunuh di Iraq. Kemudian penyesatan isu Palestin. Puak-puak Syiah ni dia suka menggunakan isu Palestin untuk nak dapat sokongan umat Islam. Tapi dalam masa yang sama, mereka lah yang membunuh umat Islam Sunni, khususnya di rantau Arab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok channel-channel Syiah ni, mereka suka guna jenama Palestin. Hatta di Malaysia, di Indonesia, jangan tertipu dengan title Palestin tu. Save Palestin. Oh, kita pun masuk dalam channel tu. Kalau dia letak save Syiah, tak ada siapa nak masuk. Kalau letak save Palestin, ramai umat Islam berduru-duru masuk kerana nak tengok apa maklumat dalam tu. Mereka suka menggunakan jenama Palestin untuk menarik sokongan umat Islam terhadap mereka. Kemudian melebarkan fahaman Syiah. Orang jadi tak kisah, yang penting tolong Palestin. Yang ni tuan-tuan kena dengar betul-betul. Minum sekejap. Bismillah. Tuan-tuan, dengan berlakunya konflik baru-baru ni, sebab kita handle channel Telegram, Facebook, ramai umat Islam, khususnya Melayu, diorang tulis apa? Diorang tulis, tak kisahlah Sunni Syiah ke, yang penting Iran je berani lawan Israel. Dia timbul begitu. Saya bukan sokong Syiah dia, saya sokong Iran yang berani lawan Israel. Ramai yang keluar kenyataan-kenyataan yang sedemikian rupa. Tuan-tuan dengar betul-betul. Bila mula Syiah bertapak di Malaysia ni? Bila? Tuan-tuan, asalnya Syiah di tanah Melayu, orang Melayu tak ada Syiah. Boleh kata tak ada Syiah. Syiah yang awal, agak awal adalah Syiah Bohra yang datang dari India 1900 ke atas. Diorang datang untuk berdagang daripada India, daripada Pakistan. Syiah Bohra. Dan komuniti mereka sekarang yang ada di Malaysia ni tak ramai pun. Ni geng-geng mamak Syiah ni tak ramai. Mereka awal, datang lebih awal, dan mereka kebanyakannya boleh kata tidak terlibat dalam politik. Mereka banyak terlibat dalam bisnes. Ini Syiah Bohra. Mereka ni kelompok Syiah Ismailiyah. Ada pun Syiah Melayu bila datang ke Malaysia ni? Bila mula? Syiah Melayu mulanya tuan-tuan sejak berlakunya revolusi Iran. Apabila Khomeini berjaya melakukan revolusi di Iran pada tahun 1979, di ketika itu era pemerintah-pemerintah yang zalim sedang menekan gerakan Islam, khususnya di rantau Arab. Dan apabila
Khomeini berjaya melakukan revolusi di Iran, ini memberi inspirasi yang besar kepada gerakan Islam. Mereka nak belajar bagaimana revolusi boleh dilakukan sehingga Khomeini boleh mendapat sebuah negara dan memerintah. Jadi gerakan Islam agak teruja pada ketika itu seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Sebab itu yang umur lebih ni dalam surau ni, tuan-tuan ingat awal 80-an gambar-gambar Khomeini dilekatkan di dinding-dinding gerakan Islam. Ingat tak? Yang umur lebih ni tuan-tuan ingat awal 80-an di Malaysia, masa tu mereka tampal gambar Khomeini khususnya di pejabat-pejabat gerakan Islam. Ia tidak berhenti di situ. Lalu dengan kekaguman kepada Khomeini yang berjaya melakukan revolusi di Iran, mereka hantar anak-anak mereka belajar di Qom, Iran. Tujuannya adalah untuk belajar bagaimana revolusi dapat dilakukan supaya nanti balik dapat diterjemahkan di dalam negara. Akhirnya, anak-anak Melayu yang dihantar ke Qom, Iran ini, mereka tidak hanya membawa pulang idea revolusi, tetapi apa yang mereka bawa adalah ajaran Syiah itu sendiri. Dan bermula daripada tarikh itulah Syiah mula disebarkan di Malaysia. Puncanya apa? Puncanya kagum. Puncanya kagum. Kagum dengan Khomeini. Kagum dengan Iran. Dengan kekaguman itu, dia pergi ke next step. Hantar anak untuk belajar. Kemudian dia pergi next step lagi. Pergi next step lagi. Dia tidak berhenti sekadar kekaguman. Sebab itu saya menyebut kagum dengan pok-pok Syiah Iran ini satu bahaya. Iran tak perlu tuan-tuan terus masuk Syiah. Kerana dia pun tahu Sunni takkan terus masuk Syiah. Tetapi mereka perlu kita kagum dulu dengan mereka. Kerana dengan kekaguman itu kita akan pergi ke next step. Mula kagum dengan Iran, kemudian bawa pula kenyataan tak kisah Sunni ke Syiah. Nampak? Next step. Pergi ke next step lagi. Syiah bunuh ratusan ribu umat Islam Sunni di Iraq, ratusan ribu di Syria. Tak kisah. Dia akan pergi lagi. Dia akan pergi lagi. Jadi, jangan mengambil mudah tentang kekaguman kepada pokok Syiah Iran khususnya. Kerana ia tidak berhenti sekadar kekaguman. Kemudian memecah belahkan umat Islam. Umat Islam terbahagi. Umat Islam Sunni terbahagi antara yang menyokong Iran dan yang tidak menyokong Iran. Seterusnya menjadi alat geopolitik Iran kerana dipergunakan untuk memperkukuhkan kedudukan Iran. Bukan sekadar rasa kagum, kukuhkan kedudukan Iran. Bukan untuk ummah keseluruhannya. Baik. Realiti sebenar Iran dan sekutu-sekutu Syiahnya. Iran dan sekutu Syiah selalu menuduh negara-negara Sunni sebagai sekutu Amerika. Hatta sampai sekarang, tuan-tuan tengok dalam channel pro Syiah, mereka akan tuduh negara-negara Sunni ini pro Amerika. Sedangkan Iran pernah, bahkan mungkin masih lagi bekerjasama secara sulit dengan Amerika. Dulu berapa kali mereka secara sulit mereka berhubung dan mereka bekerjasama dengan ketua tentera salib Amerika ni. Contoh, pada tahun 2001 mereka bekerjasama dengan Amerika dalam menjatuhkan kerajaan umat Islam di Afghanistan, kerajaan Taliban. Banyak tuan-tuan bukti, termasuk Rafsanjani sendiri yang menyebut, dia kata kalau bukan kerana bantuan tentera Iran, nescaya Amerika tidak mampu menjatuhkan Taliban. Pada tahun 2003, Iran dan proksi militer Syiah mereka, khususnya di Iraq,
telah bekerjasama dengan Amerika di dalam menjatuhkan kerajaan Saddam Hussein. Tuan-tuan, pada masa yang sama, Iran tidak pernah berperang secara terus dengan Israel, hanya sekadar perang proksi menggunakan kumpulan lain. Nanti yang 12 hari bincang yang perang manja-manja tu, kita bincang sesi lain. Baik, sekarang apabila kita dah sebut isu ni, adakah Amerika, Israel dan Iran sedang bermain sandiwara? Bila kita sebut istilah sandiwara, ia merujuk kepada kemungkinan konflik palsu atau konflik yang sengaja diaturkan, direka untuk tujuan-tujuan tersembunyi. Untuk nak faham isu ni, saya perlu mendedahkan 3 istilah yang tuan-tuan perlu dengar betul-betul. Istilah ini biasanya diguna pakai dalam banyak negara. Ramai orang dia boleh terima 3 istilah ini bila diguna dalam politik kenegaraan. Tapi bila diterjemahkan dalam antarabangsa, isu Iran, mereka tak boleh terima. Itu yang pelik. Tuan-tuan dengar betul-betul, saya akan fahamkan tuan-tuan tentang 3 istilah ini dalam politik kenegaraan dulu. Nanti kita akan relate dengan isu Iran, Israel dan Amerika. Istilah yang pertama, false flag. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu apa? Bendera palsu lah kot. Ia bermaksud satu taktik tipu daya di mana sesuatu serangan atau operasi ataupun tindakan jahat dilakukan ke atas satu pihak untuk disalahkan pihak lain. Dia buat satu tindakan, tujuannya apa? Nak salahkan pihak lain. Biar pihak lain yang dilihat bersalah. Itu namanya false flag. Tujuannya adalah untuk memfitnah, untuk mencetuskan konflik atau mewajarkan tindakan balas. Dia yang buat. Tapi orang lain dapat nama, dia nak bertindak balas di atas kes itu. Itu false flag. Yang kedua, distraction strategy. Distraction strategy. Distraction strategy ini tuan-tuan, pengalihan perhatian. Maksudnya, satu taktik yang sengaja diwujudkan ataupun satu taktik yang sengaja mewujudkan isu lain yang sensasi, yang cemas ataupun yang berbentuk konflik baru untuk alihkan perhatian orang ramai daripada isu yang sebenar. Contoh, satu ketika sebuah negara, rakyat tidak berpuas hati dengan kenaikan harga barang. Rakyat bercakap tentang isu kenaikan harga barang dan tidak bersetuju dengan kerajaan yang menaikkan harga barang. So kerajaan pada ketika itu, apa yang dia buat? Dia sensasikan isu yang lain. Tiba-tiba isu artis bercerai jadi sensasi. Artis, influencer kena tangkap basah jadi sensasi. Jadi orang mula alih perhatian bincang artis ni bercerai, influencer ni kena tangkap basah dan melupakan isu yang sebenar, iaitu kenaikan harga barang. Ini nama dia distraction strategy. Yang ketiga, control opposition. Mengawal pembangkang yang terkawal. Strategi di mana pihak yang ada kuasa secara rahsia mencipta atau menyokong atau mengawal kumpulan lawan, sama ada mereka pembangkang ataupun aktivis ataupun gerakan penentang. Apa tujuannya? Supaya dapat memantau dan mengawal mereka. So, dengan control opposition, pembangkang yang terkawal ini, dia dapat memantau dan mengawal mereka. Saya bagi contoh. Tuan-tuan, ada orang yang dia menggunakan hujah Bashar Assad ini baik sebab membenarkan Hamas buka pejabat di Damsyik. Dia guna hujah tu. Sedangkan kalau kita belajar strategi control opposition ni,
Kalau biar Hamas buka di tempat lain, maka Bashar Assad dia takkan dapat maklumat tentang Hamas. Sedangkan dia perlu maklumat daripada Hamas. Tapi Bashar memang sokong Palestin. Kok mana sokong Palestin? Berapa ramai pejuang Hamas yang ditangkap dan dipenjara dalam penjara Sarnaya? Ada butirannya selepas Mujahidin berjaya membebaskan Syria. Pejuang-pejuang Hamas yang ditangkap, dipenjara dan diseksa, bahkan dibunuh dalam penjara Sarnaya. Pelarian Palestin di Damsyik, saya sendiri pergi. Sahabat saya, Saudara Fadli kan, juga kami pergi bersama. Dia ambil video kan. Selepas Syria dibebaskan, kami masuk ke kem Palestin dan kem Yarmouk. Dia berkembar sebelah menyebelah. Kedua-dua kem itu menempatkan lebih kurang 200,000 pelarian Palestin. Di kem Yarmouk, pada pengamatan saya, boleh dikatakan 90% hancur sehancur-hancurnya. Apartmen, rumah hancur. 90%. Di kem Palestin, pada pengamatan saya, lebih daripada 75% hancur. Siapa yang bom? Puak-puak Syiah ni, rejim Syiah Bashar Assad dibantu oleh Iran, Syiah Iraq, Syiah Hizbullah, Syiah daripada Yaman, Syiah daripada seluruh dunia. Kalau betul mereka menyokong Palestin, kenapa mereka membunuh, mengebom kawasan penempatan pelarian Palestin yang dihuni oleh kanak-kanak, wanita, orang tua? Menangkap ribuan pelarian Palestin, dipenjarakan di penjara-penjara Syria, khususnya Sarnaya. Jadi, buat pejabat Hamas di Damsyik ini tidak lebih daripada yang kita sebut sebagai strategi control opposition. Okey. Yang kedua, memecah belahkan penentangan sebenar. Itu tujuan dia. Yang ketiga, menyalurkan kemarahan rakyat ke arah yang tidak mengancam kuasa sebenar. Ini saya cerita dalam konteks politik kenegaraan. Nanti kita relate dengan isu Iran. Sebab tu saya kata, bila kita sebut isu ni berlaku dalam politik kenegaraan, orang boleh terima. Tapi bila relate dengan isu Iran, dia dah mental block. Dia tak boleh terima. Okey, konsep tuan-tuan dah dengar yang tadi ni, konsep utama control opposition. Tuan-tuan kena faham ni. Pertama, bukan semua pihak pembangkang adalah tulen. Tak semua. Kerana ada pihak pembangkang ataupun aktivis ataupun penentang ataupun musuh yang mereka ini dicipta oleh pihak yang berkuasa. Ini strategi control opposition. Kemudian yang kedua, ada pihak yang kelihatan melawan kerajaan tapi sebenarnya dia dikawal secara rahsia oleh kerajaan itu sendiri. Yang ketiga, ia digunakan untuk memerangkap aktivis tulen, pembangkang tulen, dan untuk menonjolkan negara itu kononnya mengamalkan demokrasi, boleh bercakap, tapi yang diberi ruang bercakap adalah yang control opposition ni, pembangkang yang terkawal ni, atau mengawal arah penentangan supaya tidak membahayakan kuasa yang sebenar. Baik, control opposition ni dia ada tanda-tanda yang boleh dikenali. Pertama, mereka bersuara lantang tapi tidak diambil tindakan yang boleh benar-benar menggugat pihak berkuasa. Suara lantang tapi kelantangan mereka tidak memberi impak yang besar pada pihak berkuasa. Kedua, fokus kepada isu-isu remeh. Sengaja alih perhatian rakyat kepada isu kecil dan perpecahan dalaman pembangkang. Tiga, menyerang pembangkang tulen. Pembangkang yang dikawal ini juga, dia banyak juga menyerang pembangkang tulen. Fokus tidak sepenuhnya kepada kerajaan yang zalim, tetapi mereka juga lawan sesama pembangkang. Memang dia diwujudkan. Ini antara tanda-tanda.
Antara tanda-tanda lagi, tiba-tiba mendapat ruang media yang luas pada arus perdana yang dikawal oleh kerajaan, memberi liputan besar kepada puak pembangkang ni. Pelik. Biasanya pembangkang ni tak diberi liputan luas dalam media arus perdana. Tiba-tiba diorang ni diberi liputan yang meluas. Seterusnya, boleh bergerak tanpa diganggu oleh pihak keselamatan, walaupun lantang. Mereka jarang ditangkap ataupun dikenakan tindakan keras seperti aktivis sebenar. Saya menyebut ni tuan-tuan, saya ambil contoh negara Arab lah. Kan? Saya selalu kadang kita cerita isu Syria, isu Iraq, pokok Syiah ni. Ada orang apa bezanya dengan negara kita? Saya sebut jauh beza. Kan? Jauh beza. Kezaliman di negara Arab ni tuan-tuan beratus kali jauh lebih dahsyat, yang tak boleh nak dibandingkan negara kita. Saya bukan nak sokong parti mana-mana, tak. Tapi kita tak boleh nak samakan. Jadi yang boleh bergerak tanpa diganggu oleh pihak keselamatan walaupun lantang, mereka jarang ditangkap ataupun dikenakan tindakan keras seperti aktivis sebenar ni. Saya nak bagi contoh Mesir. Mesir ni tuan-tuan, pihak pembangkang utama Ikhwan Muslimin. Aktivis Ikhwan Muslimin puluhan ribu dalam penjara bawah tanah di Mesir, ditangkap tanpa ada apa-apa alasan yang membolehkan mereka tangkap, tak melalui perundangan kebanyakannya. Tapi ada golongan pembangkang di Mesir yang kelihatan boleh berjalan, boleh bercakap. Jadi kita sebut ini antara tanda-tanda kontrol opposition. Nak menunjukkan kononnya kerajaan juga membenarkan bersuara. Tapi yang golongan yang bersuara ni adalah pembangkang-pembangkang, aktivis, penentang, musuh yang dicipta. Baik. Kemudian golongan ini antara tandanya mempunyai dana yang tidak jelas. Tak tahu daripada mana, tapi banyak duit. Jadi ini antara tanda-tanda control opposition. Okey, apa bahaya control opposition ni? Rakyat tertipu dan terus hidup dalam sistem zalim. Pembangkang sejati dilemahkan. Yang wujud hanyalah pembangkang yang telah dicipta. Perubahan sebenar memang sukar untuk berlaku. Itu risiko dan bahaya control opposition. Okey, baik. Sekarang ni jom kita tengok lakonan pemusuhan yang mengaburi mata dunia. Selama beberapa dekad, dunia diperlihatkan seolah-olah Iran dan Israel berada dalam permusuhan. Sama ada ideologi dan pelbagai lagi, manakala Amerika tampil sebagai pelindung Israel dan musuh Iran. Ini yang ditonjolkan kepada kita. Namun di sebalik retorik ancaman ataupun serangan kecil dan propaganda media, terdapat satu pola yang agak pelik. Tuan-tuan kalau nak faham geopolitik, pola juga diambil kira. Ya. Terdapat satu pola yang agak pelik, iaitu tidak ada perang besar yang benar-benar berlaku antara mereka. Manakala umat Islam Sunni di Iraq dihancurkan. Umat Islam di Syria dihancurkan, di Yaman dihancurkan, di Afghanistan dihancurkan. Menjadi mangsa politik, mangsa utama dalam setiap episod konflik. Fenomena ini bukan kebetulan. Dia hasil daripada gabungan 3 strategi propaganda dan geopolitik yang saya sebut tadi. So kita ulang balik 3 tu, kita relate dengan apa yang berlaku. Pertama, false flag yang saya sebut tadi ni. Lakonan permusuhan untuk menutup pakatan rahsia. Maksudnya strategi di mana satu serangan, konflik atau ancaman dibuat oleh satu pihak, tapi disalahkan ke atas pihak lain untuk mencipta persepsi pemusuhan. Dunia, macam saya sebut, diperdaya, kononnya Iran dan Israel bermusuh.
Tapi dalam sejarah ada banyak bukti kerjasama antara mereka. Antaranya skandal Iran Contra 1985 hingga 1987. Puak-puak pro Syiah mereka cuba untuk mengelak dalam bercakap tentang isu ni. Skandal Iran Contra ni, Amerika dan Israel secara senyap menjual senjata kepada Iran yang kononnya musuh mereka. Tapi mereka jual senjata kepada Iran untuk membiayai operasi perang Iran lawan dengan Iraq. Tuan-tuan boleh baca dalam Tower Commission Report 1987, tuan-tuan boleh baca dalam National Security Archive, kan? Ada dalam sumber-sumber tu, tuan-tuan boleh rujuk. Begitu juga perdagangan minyak rahsia Iran dan Israel semasa perang Iran dan Iraq 1980-an. Walaupun kononnya Iran menyeru death to Israel, death to Amerika, tapi Amerika dan Israel menjual senjata kepada Iran. Ada beberapa sumber yang boleh saya kemukakan, tapi tak apalah, nanti kita akan. Tuan-tuan, apakah kesan strategi ini? Kesannya adalah dunia percaya Israel dan Iran adalah musuh. Tetapi yang dilemahkan ialah dunia Sunni. Negara Iraq Sunni dihancurkan, Syria Sunni dihancurkan, Afghanistan Sunni dihancurkan, Yaman Sunni dihancurkan. Bahkan Iraq diberi kepada puak Syiah, Yaman Houthi Syiah, Syria yang majoritinya Sunni 74%, tetapi Syiah yang memerintah, alhamdulillah sekarang dah dapat kepada Sunni. Jadi naratif perang Syiah lawan Zionis ni digunakan untuk menutup hakikat bahawa kedua-duanya berperanan melemahkan negara dan kekuatan Sunni secara bergilir. Kedua, distraction strategy. Isu Iran-Israel sebagai pengalih pandangan global. Maksudnya, mewujudkan ancaman luar atau konflik besar untuk alihkan perhatian rakyat dan dunia daripada agenda sebenar di belakang tabir. Dalam konteks geopolitik, setiap kali berlaku kekejaman terhadap Sunni, dunia Sunni, perhatian dunia dialihkan dengan isu Iran lawan Israel, Amerika lawan Iran, atau serangan Houthi terhadap kapal Israel. Tuan-tuan, beberapa kali ditonjolkan bahawa Syiah Houthi ni tembak lu pandu ke Israel. Tuan-tuan, daripada Yaman tu dia kena tempuh beberapa negara. Paling tidak pun Jordan yang paling dekat dengan Israel. Dan kamp tentera Amerika ada di Jordan. Agak-agak dia nak benarkan ke? Kalau betul pun tuan-tuan Houthi ni dia tembak Israel, agak-agak Amerika akan biarkan Houthi bertapak di Yaman. Hancur habis lah. Jadi media antarabangsa yang dikuasai oleh puak kufar memainkan peranan penting untuk melaporkan ketegangan, kononnya ketegangan Iran-Israel, tanpa memberi fokus kepada ratusan ribu umat Islam yang dibunuh di Syria. Sebab tu isu Syria, tuan-tuan, ramai orang yang tak sedar pun, padahal ratusan ribu yang dibunuh di Syria. Jadi konflik umat Islam dibunuh, Sunni dibunuh di Syria dikaburkan. So yang menjadi highlight kononnya Iran musuh Israel, Iran musuh Amerika. Begitu juga di Iraq. Contoh yang lain, semasa Israel bom Gaza, sama ada 2001 perang Asful Ma'kul ataupun 2023 perang Tufanul Aqsa, Iran ni hanya bersuara je, tapi tidak pernah menggerakkan tentera tolong Palestin yang secara nyata. Yang 12 hari perang manja-manja tu, itu sesi lain kita akan bincang. Namun media terus menjual naratif Iran penyokong kuat Palestin. Sama juga apabila rejim Syiah Bashar Assad
sekutu Iran membunuh ratusan ribu Sunni di Syria. Barat hanya mengecam tanpa tindakan yang tegas. Pada sangat jelas rejim Syiah Bashar Assad dibantu oleh Iran, dibantu oleh Iraq, dibantu oleh Syiah pada seluruh dunia, bunuh ratusan ribu, pengeboman, bom kimia, segala senjata digunakan. Barat hanya mengecam. Seolah-olah kekejaman itu boleh diterima asalkan tidak mengganggu kepentingan Israel. Sama juga tuan-tuan, isu Iraq. Tuan-tuan tengok bila Iran masuk campur dalam isu Syria, tak ada diambil tindakan. Iraq masuk Kuwait kejap je, satu gerombolan tentera salib dikerahkan untuk menghancurkan Iraq, negara Sunni. Saya dah sebut tuan-tuan, perang Iran dan Iraq berlaku 1980 hingga 1988. Kekuatan mereka sama. Tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Jika kekuatan sama, ini menunjukkan kekuatan mereka ini seimbang. Jika kekuatan mereka seimbang, jika Amerika dan gerombolan tentera salib yang lain mampu menghancurkan Iraq, ini bermakna mereka juga mampu menghancurkan Iran. Tapi kenapa hancurkan Iraq je? Kenapa hancurkan Afghanistan je? Kenapa tidak kepada Iran? Jadi akhirnya dunia Islam terbahagi pada dua, pro Iran dan pro Barat. Kita tak perlu pro kedua-duanya, kerana kita berdiri kepada golongan Islam yang benar. Jadi perhatian umat Islam ni dialihkan daripada kezaliman terhadap dunia Sunni kepada perdebatan palsu tentang siapa musuh sebenar Israel. Hak umat Islam Sunni kena bunuh tu kita dah tak bincang. Duk bincang isu ni. Yang ketiga, control opposition. Musuh dicipta untuk mengawal reaksi dunia Islam. Maksudnya, control opposition ni bermaksud musuh yang dicipta dan dikawal oleh pihak berkuasa yang ada kuasa untuk menyalurkan kemarahan dunia Islam ke arah yang boleh dikawal. Dalam konteks Iran, Israel dan Amerika ni, Iran ni berperanan sebagai musuh yang terkawal bagi Israel dan Amerika. Okey. Ia membolehkan Amerika dan Israel menggunakan Iran sebagai negara yang ancaman. Apa tujuannya? Untuk nak jual senjata kepada negara Arab. Nampak tak? Jadi Iran, musuh yang dikawal ini, yang terkawal ini, digunakan sebagai ancaman. Kalau korang biarkan Iran, korang tak beli senjata kami, nanti Iran serang, korang tak ada senjata. Yang kedua, menakut-nakutkan dunia Arab untuk bergantung kepada perlindungan Amerika. Sebab tu tuan-tuan, boleh kata kebanyakan negara Arab ini ada kem tentera Amerika. Kerana Iran digunakan, musuh yang dikawal ini digunakan untuk Amerika menakut-nakutkan negara Arab supaya bergantung kepada Amerika. Hakikatnya Iran ni dia taja kumpulan seperti Hizbullah, Houthi, militan Syiah di Iraq, PMF ataupun Hashad Sya'bi, kononnya untuk menentang Israel dan Amerika. Tetapi kalau tuan-tuan tengok serangan mereka, boleh kata hampir kebanyakannya digunakan untuk mensasarkan komuniti Sunni, bukan Israel. Israel pula tak pernah melancarkan perang penuh terhadap Iran, walaupun sering mengugut, seolah-olah ia hanya perang simbolik. Tuan-tuan boleh baca dalam Rand Corporation, Iran's Proxy Strategy 2018. Tuan-tuan boleh baca dalam Council of Foreign Relations, Iran's Role in Iraq 2020, ataupun Brookings Institution, Iran's Regional Strategy 2021. Hasilnya, dunia percaya wujud dua blok yang menjadi musuh, iaitu Israel dan Amerika bermusuh dengan Iran. Tapi sebenarnya kedua-dua kelompok ini berkongsi kepentingan yang sama. Kawal minyak, kawal laluan tenaga dan politik dunia Arab. Kemudian control opposition ni kita relate kan. Ia sebenarnya digunakan untuk menghapuskan kebangkitan
golongan Islam yang sebenar. Kerana musuh yang terkawal ini digunakan untuk menghapuskan pembangkang musuh sebenar, sama ada politik Islam ataupun melalui jihad. Jadi kesimpulannya, ini sudah menjadi satu teater geopolitik yang mengelirukan dunia. Tiga-tiga strategi ini dia tidak berfungsi secara terpisah, tetapi telah disusun dalam satu sistem yang berlapis. Hasilnya, Iran kekal stabil. Kononnya bermusuh lama, tapi Iran tetap stabil. Apa berlaku pada negara Sunni? Hancur. Iraq hancur, Syria hancur, Yaman hancur, Afghanistan hancur. Iran relax je, stabil. Israel terus memperluaskan pengaruh politik dan ekonomi masing-masing. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup, umat Islam perlu sedar, selagi umat Islam menilai konflik global berdasarkan naratif media barat, media kufar barat dan propaganda Iran, umat Islam akan terus menjadi bidak di papan catur geopolitik. Saya bagi contoh tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham tentang bagaimana naratif media dipergunakan. Taliban di Afghanistan. Tuan-tuan baca BBC, tuan-tuan baca, tengok CNBC, Reuters, CNN. Tuan-tuan tengok dalam media mereka apa pandangan tuan-tuan tentang Taliban. Tengok dalam media tu, apa pandangan tuan-tuan tentang Taliban? Jahat, diskriminasi pada wanita, kan? Zalim, keras. Kalau tuan-tuan tengok media mereka. Okey, sekarang tuan-tuan tengok balik CNN, CNBC, BBC, Reuters tentang Iran. Apa pandangan tuan-tuan? Tuan-tuan akan nampak Iran ni sebagai hero. Betul tak? Tuan-tuan, ini naratif. Maksudnya golongan penentang sebenar, contoh macam Taliban, digambarkan seburuk-buruknya. Dia tidak akan beri ruang untuk bila kita tengok dalam media mereka, kita nampak ada celah kebaikan Taliban. Dia tak bagi ruang. So biar umat Islam bila tengok media mereka, kita akan nampak Taliban memang jahat. Yang peliknya, kita tengok dalam media mereka tentang Iran, walaupun kononnya Iran lawan Israel, Iran lawan Amerika, tapi tuan-tuan, kita akan dapat satu kesimpulan, Iran ni kelihatan hero. Itu naratif mereka. Sebab tu tuan-tuan, umat Islam ni kena celik. Kebangkitan yang sebenar bukan dengan menyokong mana-mana blok, tapi dengan membongkar strategi di sebalik lakonan ini dan menyatukan kembali umat Islam di atas asas ilmu, keadilan dan kesedaran geopolitik. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Tuan-tuan, insya-Allah kita sedang usahakan untuk membuka balik klinik luar, klinik pesakit luar di Hospital Al-Aqsa. Kita sedang kumpul duit. Diorang minta kita taja 6 bilik klinik sakit luar di Hospital Al-Aqsa, tapi kita tak ada duit yang mencukupi. So kita berusaha untuk taja 2 dulu. Jika sekiranya lepas ni kita berjaya kumpulkan, insya-Allah kita akan cuba bantu lagi kepada mereka, khususnya di dalam nak buka ke 6 klinik ataupun bilik klinik sakit luar di Hospital Al-Aqsa. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.